Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri podcast TV PSS pada bulan Februari ini diteruskan. Hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang istimewa, yang tak lain yang tak bukan, masih hangat lagi tentang suasana sekarang ni ketika kami menjalankan podcast, iaitu tentang pelancaran kelab silat SK Pulau Indah yang kita namakan sebagai iaitu Kelab Awaja, selaku penyelaras bagi kelab silat SK Pulau Indah. Mungkin Ustaz Azhar boleh buat sedikit pengenalan latar belakang diri dan juga kelab Awaja, Kelab Awaja. Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih pertamanya kerana sudi menjemput saya untuk berada di sini ya. Sebelum ni duduk situ. Okey, baik, untuk pengenalan nama saya Muhammad Khairul Azhar bin Zakaria. Untuk kelab silap ni sebenarnya sebelum saya masuk ke sini saya pernah dengar bahawasanya sekolah ni pernah ada kelab silat yang dipimpin oleh guru sini juga. Jadi selain pada itu juga, saya juga pernah mewakili daerah Kelang lah. Mewakili daerah Kelang pada 2012 untuk pemilihan mewakili negeri Selangor ke pertandingan silat kebangsaan di KL masa tu. Jadi kebetulan masa tu saya game pertama mewakili daerah Kelang. Kelang masa tu dia punya tim banyak. Saya ni mewakili Kelang G. Kelang G. Maknanya yang teruk sangat lah. Yang semua ada berapa huruf tu? Bermula pada A sampai G. Sampai G lah. Jadi saya pun kebetulan masa tu ada kosong. Ada kekosongan untuk join tim Kelang. Sebab masa tu saya berada di Bangi, UKM. Kalau tengok Bangi ni dia berada di daerah Kuala Langat ataupun Hulu Langat, saya tak pasti. Jadi bila situ nak ceritanya bahawasanya silat di daerah Kelang ni sendiri pun dah rancak sebenarnya. Bukan saya yang pencetus tak, saya hanya menyambung saja. Menyambung apa yang orang dah ada, saya sekadar sambung je. Itu untuk pengenalan awal lah. Okay. Untuk apa lagi? Ustaz, apa yang tadi tu, Ustaz kata Ustaz pernah terlibat dengan pemilihan wakil Kelang tu. Ya. Masa tu Ustaz sebagai apa? Sebagai student? Masa tu saya sebagai student. Student di UKM Bangi. Di UKM Bangi. Jadi masa tu di UKM Bangi saya tak pasti bila dia buat pemilihan, tapi bila time seminggu sebelum pertandingan saya dapat offer untuk main daerah Kelang lah. Kenapa UKM dengan daerah Kelang? Kebetulan masa tu student UKM dia asal Kelang. Jadi dia cerita, jom lah kita main satu tim daerah aku. Macam tu. Yalah, kalau ikutkan Bangi tu dia sebelah sana, dia bukannya Hulu Langat rasanya. Kan dia bukannya Kelang kan. Jadi sebabkan jurulatihnya tu. Betul. Jurulatih tu. Nak ceritanya aktif lah. Aktif lah. Maksudnya memang dah hidup dah daerah Kelang ni. Ya, betul. Faham. Jadi Ustaz berhajat nak menyambung apa yang sudah ada. Betul. Di SK Pulau Indah. Betul. Adakah pelibatan Ustaz dalam silat ni sebelum itu lagi di peringkat sekolah menengah ke rendah ke? Ada tak sebelum tu? Okey. Sebenarnya silat ni kalau dekat kampung-kampung pun walaupun di kampung tapi tak semestinya di kampung tak ada silat. Susah nak cari. Susah cari ya? Saya dapat belajar silat ni mula aktif di sekolah menengah. Sekolah menengah Ustaz dah mula berkecimpung dah lah. Faham. Jadi kita nak belajar taekwondo, kita orang tak berapa nak ada. Jadi masuk silat lah. Zaman tu. Sebabnya yang cikgu yang mengajar pun cikgu sekolah tu juga. Faham. Jadi dia nampak kita ni macam murid yang kurang upaya pun, dia tak ada main lah. Nak suruh jadi pengawas, kita ni lembut. Maksudnya kita ni nak bercakap malu masa tu sebab tak ada keyakinan diri. Faham. Jadi bila dia tarik kita masuk silat, dalam masa yang sama membentuk jati diri kita. Faham. Itulah. Sekarang dah tak bukan pemalu lagi dah. Ada juga malu juga. Ada juga malu. Okey, sebelum tu saya tanya, kita kata sebenarnya silat ni apa kita kata keperluan untuk kita tubuhkan silat di sekolah? So, adakah kita kata benda itu sebagai kita kata sekadar untuk keluarkan peluh ataupun Ustaz rasa ada lebih daripada itu lagi?
Saya kalau untuk sejujurnya untuk soalan ustaz tu saya ada dua jawapan lah. Yang pertama, bila kita melibatkan sekolah, kita semestinya ada permarkahan lah. Maksud silat ni ada markah PAJSK, itu penting tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, silat ni kita panggil the way of life lah. The way of life so, cara hidup. Cara hidup sebab kalau kita tengok cerita Naruto sekalipun, Naruto dia, orang tanya dia, kau ni kau tak pandai Naruto kau tak pandai, tapi apa pasal kau belagak nak jadi orang pandai? Lepas tu dia kata, inilah cara hidup aku. Ini Naruto yang subtitle bahasa Melayu ke dak bahasa Melayu? Dak bahasa Melayu. Tapi masuk perkataan Jepun tu dia tulis Nendo. Nendo tu maksudnya the way of life lah. The way of life. Jadi kita pun bangsa Melayu mesti ada juga cara hidup kita. Cara hidup kita iaitu silat lah. Faham. Bagi dengan konteks di sekolah Ustaz, sekarang kita dah buat pelancaran itu. Dan saya tengok pun macam ramai yang berminat juga tu. Kan? Dia punya kita punya murid kita tu nanti, kita punya kita kata ahli silat yang kita akan pilih nanti daripada tahun berapa sampai ke tahun berapa? Okey. Maksudnya penyertaan lah. Penyertaannya kita khasnya kepada tahap 2 lah. Tahap 2 sahaja. Sebelum ni. Sebabnya kenapa tahap 2? Sebabnya tahap 2 lebih memerlukan markah PAJSK. Lebih memerlukan markah. Itu dia punya. Tetapi andai kata kalau tahap 1 nak join pun tak ada hal. Boleh juga lah. Sebabnya kalau kita tengok dekat pertandingan sekarang, dia bukan setakat remaja je. Dia ada dini. Dini ni umur tahap 2 lah. Tahap 2. Dan terbaru pun ada pradini. Pradini. Maksudnya dari satu pun dah ada sparring lah. Betul. Faham. Jadi saya nampak benda ni sebagai satu platform lah kita untuk mempersiapkan murid supaya lebih ready lagi. Kalau tak salah saya, Ustaz ada cakap hari tu masa pelancaran kita itu, menggunakan silibus silat Gayung Fatani. Silat Gayung Fatani. Setakat pengetahuan Ustaz, silat Gayung Fatani ni di daerah Kelang ni ada tempat-tempat lain punya gelanggang-gelanggang yang berdekatan ke, ataupun Ustaz tak maklum lagi berkenaan itu ada? Kalau untuk Gayung Fatani, yang paling dekat sini pun saya rasa di Jenderang. Jenderang. So area di sini memang tak ada lah. Setakat masa Gayung Fatani. Pada Ustaz, Gayung Fatani ni kita kata dalam nak membentuk jati diri murid, bagaimana dari segi Gayung Fatani itu boleh membina secara, kita kata secara amnya lah, boleh membentuk peribadi dan jati diri murid. Di sisi mana? Okey. Kalau tengok pada pengasasnya, saya suka tengok pada, orang kata suka tengok pada cerita lama-lama lah. Cerita lama. Pengasas dia ni arwah Tuan Guru Anwar Wahab. Dia lecturer. Jadi dia lecturer, dia banyak buat kaedah penyelidikan, dia banyak contoh, dia bagi idea dan dia buat. Dapat pada arwah cikgu saya. Cikgu saya pun dia cikgu sekolah juga. Jadi cikgu sekolah, dia ajar kita mengikut apa kehendak KPM, apa keperluan semasa. Sebab kalau kita tengok dalam bidang pendidikan, yang sentiasa berhadapan dengan arus kemodenan ni cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu kadang kita tak suka, contoh main TikTok kan. Kadang kita tak suka main TikTok, tapi terpaksa sebabnya murid kita main TikTok. Dalam kelas sekalipun kadang kita buat punchline budak suka. Contoh kan. Rupanya cikgu main TikTok juga. Sebab memang kita guru ni sentiasa berhadapan dengan benda tu. Faham. Jadi Gayung Fatani ni saya dapat daripada guru saya ni, dia buat acuan sebagai seorang pendidik. Faham. Jadi saya tengok benda ni bukan sekadar bersilat lah. Benda ni lah yang sebenarnya membentuk diri, jati diri. Jadi daripada pendidik kepada institusi pendidikan juga. Betul. Pun disesuaikan dengan murid-murid di sekolah juga. Betul. Itu dia punya, kita kata boleh jadi benda itu sebagai bersesuaian lah dengan keperluan murid di sekolah itu lah. Okey, baik.
Setakat ni kita dah ada bagi tahu bila yang akan mula latihan. Latihan. Belum setakat ni ada. Dalam Google Phone dah bagi tahu. Google Phone dah gitu Dah. Cuma kadang-kadang kadang kita tak terbaca benda tu. Latihan kita akan bermula 1 bulan 4 1 hari bulan 4 Rabu malam. Rabu malam. Sahaja. Ya. Rabu malam. Rabu malam je. Pukul 8 malam sampai 9.30. 8 sampai 9.30. Ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Baik. Murid dia kenakan bayaran kan? Dia kenakan bayaran. Dia ada super salinan ke Okey, ke tak ada keperluan untuk buat sebenarnya? Sebenarnya kalau nak cantik elok pakai lah. Tapi kita tak menekan sangat lah sebab kita faham ekonomi semasa. Tak pun kadang-kadang anak-anak ni dia teruja. Jadi bila teruja tu dia paksa mak dia suruh beli satu set. Rupanya hari tu pakai, hari tu last pakai. Jadi rugi. Jadi kita mengambil inisiatif untuk membekalkan t-shirt percuma. Membekalkan t-shirt percuma, masya-Allah. Datang training kita bagi t-shirt. Yang sponsor tu insya-Allah kita cari dah. Masya-Allah, masya-Allah. Satu peluang yang besar lah untuk murid-murid SKPI. Kita kata ni sebagai satu inisiatif untuk kita nak tarik minat jugalah kan. Mungkin kita betul lah kata Ustaz nak menyambung. Saya pun selaku guru yang kita kata pernah tengok satu zaman yang memang di sekolah SKPI ni memang dah ada dia punya silat dia sebelum ni kan. Waktu tu kita punya pencapaian pun saya rasa agak tinggi. Mungkin sampai ke peringkat negeri ataupun mungkin lebih tinggi, saya pun dah tak berapa ingat. Tapi selepas itu memang kita ada satu tempoh masa yang sangat lama sunyi daripada silat. Dan kali ni Ustaz nak bangunkan balik, nak sambungkan balik satu benda. Saya sendirilah yang melalui daripada ada silat, tak ada silat, kemudian nak ada silat balik, agak teruja lah Ustaz. Agak teruja. Jadi kita sebenarnya dia orang punya pembelajaran nanti dah disusun dalam silibus. Betul. Dia dah ada apa? Siap ada buku ujian ke semua dah. Betul, semua dah ada. Masya-Allah. Satu benda yang bagus tu. Betul. Kita boleh nilai dia punya kebolehan semasa dia macam tu lah. Ya betul. Lepas tu nanti dia punya targetnya adalah nak bawa ke mewakili sekolah lah macam tu. Ya betul. Paling low paling cikai lah. Paling cikai bahasa state dia. Maksudnya paling lekeh lah. paling lekeh lah. Paling lekeh kita kalau boleh nak bagi murid ni mewakili sekolah lah. Itu paling lekeh. Paling lekeh. Kalau paling dahsyat semestinya mewakili negara lah. Sebabnya murid saya sendiri pun bulan lepas pergi selection untuk tim elit Malaysia. Alhamdulillah lekat seorang. Juara seumur tak ada. Yang wakil Malaysia tu ada. Wakil Malaysia Masya-Allah. InsyaAllah itulah kita pun nak tengok jugalah wakil daripada SKPI pun boleh jadi permata yang boleh mewakili sekolah, mewakili daerah kan, yang akan ada daripada SK pula Indah. Tapi Ustaz Khairul, kita maklum silat ni ada banyak pelbagai, kita kata aliran. Mungkin sebahagiannya saya pun tak ingat nama kesemuanya. Ada macam-macam nama silat. Antara salah satu kita nak buat adalah Qayyum Fatani yang saya nak buat ni. Jadi boleh jadi ada sebahagian murid kita yang mungkin dah masuk silat yang di luar, di mungkin ialah di kampung Pulau Indah. Saya rasa kampung kita sekarang pun dah ada perguruan silat dan sebagainya kan. Mereka ni adakah boleh untuk menyertai kita punya silat juga tu Ustaz? Kalau ikut saya punya slideshow pada hari Rabu itu, saya ada tulis siapa yang layak menyertai kelab silat kita ni. Pertamanya dia tak ada terikat dengan silat lain. Tak ada terikat. Maknanya kalau dia dah belajar silat dekat luar, saya suruh dia habiskan dekat luar dulu. Habiskan dekat luar dulu. Itu adabnya lah. Adab lah. Sebabnya memang kita guru. Kita ke mana pun kita kena bagi murid kita ni habiskan guru dia dulu. Ataupun dia berhenti dengan cara baik. Dia tak boleh buat pemaling, tak boleh. Tak best guru ni tak boleh. Dia bila beradab ni dia kena habiskan dengan guru tu. Guru tu dah redha dan restu baru dia boleh. Faham.
Dia bukan soal taksub bukan taksub. Bukan taksub. Tapi kita, itulah kata nilai adabnya. Ada. Yalah, kita nak menghormati antara perguruan dan masing-masing kan. Nah, macam kita ni di sini, kita di SK Pulau Indah. Maksudnya penyertaan kita pada murid-murid SK Pulau Indah kan. Ya. Dia tak ada penyertaan awam daripada yang bukan daripada sekolah ni kan, macam tu Ustaz? Saya ada, kebetulan tahun lepas saya ada buat satu grup lah. Grup untuk persembahan. Ada dalam lebih kurang 6 orang. Jadi saya kata untuk yang 6 orang ni saya panggil lah datang sini. Berlatih. Sebab dia mereka semua ni pun tak ada pertubuhan. Maksudnya tak ada berguru dengan siapa. Jadi daripada saya biarkan mereka hanyut dengan bersendiri macam tu, kata baik main sini lah. Sebab saya nak latih dalam saya punya perancangan, nak latih mereka ni sebagai penolong jurulatih lah. Sebagai penolong jurulatih Kita nak latih leadership dia. Setakat ni jurulatih Ustaz Saya seorang. Okey, baik Ustaz, satu lagi saya nak tanya berkenaan dengan kita kata tadi ada murid kita yang dah belajar di perguruan luar. Ya, betul. Kan dia ada perguruan yang mungkin kita kata silat yang lain di luar. Tapi ialah selaku dia murid SK Pulau Indah kan. Saya rasa dia pun memang akan nampak yang kita pun ada buat latihan dan sebagainya. Dan kita pula letak syarat memang tak boleh dan sebagainya, memang kena habiskan dulu. Betul. Jadi ada tak cara lain walaupun dia sebagai ahli silat di luar perguruan yang lain di luar sana, tapi dia still boleh menyertai, menyumbang dalam kita punya silat di sekolah. Okey. Berkenaan dengan penglibatan murid kita SK Pulau Indah yang belajar kat luar tapi nak terlibat dengan kita. Ada gak yang tanya. Jadi saya bagi jawapan. Awak teruskan dengan silat awak. Contoh dia belajar silat A, teruskan sampai habis silat A, tak payah masuk silat kita. Teruskan dengan guru awak, dan sampai satu masa kita akan panggil semua yang perguruan-perguruan yang berhampir dengan kita ni, kita buat satu program. Satu program. Sebagai contoh kita buat pertandingan ke, ataupun perhimpunan pendekar ke. Masya-Allah. Jadi waktu program tu lah kita akan tengok, rupanya silat ni bukan silat aku je ada. Jadi kat situ lah kita nampak kepelbagaian. Jadi kita kata berkongsi kita punya berkongsi ilmu, kita kata kan. Maksudnya kita pun dapat perendahan tentang silat lain juga. Betul. Kan. Sebab sekarang ni kita mungkin belajar silat kita, kita tak tahu tentang orang lain punya silat. Betul. Kan. Saya rasa dan dia pun boleh. Sebab bagi saya silat ni dia macam menyatukan. Betul. Kita kata perpaduan. Jadi walaupun dengan banyaknya aliran silat, bila kita buat perhimpunan begini, mungkin dia inilah tujuannya, menyatu padukan ataupun menguatkan ummah dan sebagainya. Ya, betul. Betul tak? Betul. Okey, baik. Saya rasa mungkin dah sikit sebanyak kita dah sembang, kita dah borak berkenaan dengan tajuk kita kali ini, berkenaan dengan penubuhan silat di SK Pulau Indah. Jadi kalau ada sebarang persoalan ke ataupun pertanyaan, boleh komen di bawah untuk nanti kita boleh sampaikan kepada Ustaz untuk bagi jawapan yang diperlukan itulah. Jadi terima kasih banyak Ustaz Khairul Azhar atas menerima jemputan kali ini. Jadi sedikit sebanyak mungkin dapat beri pencerahan kepada yang nak tahu lebih lanjut tentang silat sekolah kita. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Seindah TV. #Seindah TV.